Geng, tengok apa aku dapat hari ni, geng. Weh, comel gila weh stage ni. Walaupun masih dalam plastik tu, tak nampak kecomelan dia yang sangat terselah. Jomlah kita buka menggunakan pisau ajaib. Pisau ajaib aku dah jumpa. Entah macam mana aku boleh jumpa, masih hilang je kan. Ni dia punya straw. Straw nak buat apa pula kan? Straw tak kena sedut kau punya lemak pula. Ni lah rupa dia dari bahagian hadapan. Weh, memang mata dia hitam legam Mata hitam legam situ comel. Ni apa kat hidung dia ni? Ada tak hidung apa ni? Jangan macam-macam. Senasib baik boleh hilang. Ni rupa dia, kita buat sekalian. Ni lah rupa dia dari bahagian hadapan. Dan kita tengok telinga sebelah dia macam ada terkopek ni, macam kena gunting kan. Ni telinga belah kiri dia okey je. Betul ada jambul kecil macam ni. Mulut dia ni kalau buka sikit nampak gigi kan, lagi comel kan. Tapi okey lah, ni dah comel sangat ni. Kalau buat macam ni kan, dia duduk macam tangan dia macam tu, comel gila. Geramnya aku. Kat bawah ni ada tulis Lilo and Stitch GSC. Aku dapat ni dekat GSC. Tapi kalau korang nak cari memang susah, sebab dah rare dah pada muka korang. Design dekat belakang ni sama macam dalam movie kan. Ada corak-corak biru pekat ni. Betul ada ekor dia bulat macam ni. Geram, rasa macam ada cubit je. Tapi memang cubit pun. Lepas tu kat atas ni ada lubang ni, nak buat apa kan? Boleh letak straw macam ni lah. Sebab ni tumbler boleh letak air. Kalau kita buka ni, bolehlah kita tuang air. Jom kita tengok dalam dia ada apa. Ada apa dalam dia ni? Okay, itu je lah video aku untuk kali ni. Aku saja nak bagi korang racun. Sebab kalau korang nak cari ke JSC sekarang memang dah terlambat. Pada muka korang. Sebab siapa suruh nak lama-lambat kan? Nak cari minggu depan lah, cari esok lah, cari tahun depan lah. Memang tak dapat lah. Biar korang tengok je sambil rasa menyesal dan rasa